حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. 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 Tes audio. Tes suara lagi sekali ada? Okey tak? Clear tak? Klik, klik, klik. Apa bagi sharing? Dah, dah, teh. Okey. Ready ya? Okey, dah, teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini insya-Allah kita akan sambung uh, perkongsian kita untuk perkongsian saya untuk kita cuba sama-sama memahami maksud-maksud ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ini. Jadi kita dah masuk ke ayat 12 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini dan moga-moga Allah SWT berikan kita kefahaman uh, dan berikan kita taufik untuk kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang kita pelajari dan fahami dalam kehidupan kita. Baik, untuk ayat 12 ini kita akan cuba insya-Allah kita akan cuba baca sehingga ayat ke-17 pada pertemuan kali ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau kita ingat yang ayat yang sebelumnya, ada golongan yang Allah SWT kata Allah tutup hati mereka sehingga kan mereka tak boleh nampak kebenaran, tidak akan menurut apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walau sehebat mana pun Nabi berusaha untuk memastikan mereka menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT itu. Tetapi sebaliknya ada orang yang menerima apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan mereka inilah yang akan mengambil pengajaran um, yang dinyatakan dalam ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Selanjutnya daripada situ dinyatakan di sini
bahawa kami menghidupkan orang mati. Bahagian ni dulu. Kami menghidupkan orang mati dengan dekat sini ada penekanan yang diberikan, iaitu sesungguhnya. Inna dalam bahasa Arab ni makna sesungguhnya, makna memberi penekanan, penegasan. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Sebab salah satu perkara besar yang ditolak oleh orang-orang Quraisy yang Nabi cerita ni adalah bila Nabi ceritakan bahawa kamu kalau ingkar dengan kehendak Tuhan alam semesta, Tuhan yang mencipta kamu, kamu akan hadapi hukuman daripada Allah SWT. Tapi yang beratnya adalah hukuman apabila kamu dibangkitkan semula. Jadi dekat situ dah jadi timbul cerita, bangkitkan semula? Bangkitkan semula macam mana? Ya, sebab bila kamu mati nanti akan dibangkitkan. Jadi dah jadi havoc dekat situ. Bangkit semula macam mana ni Muhammad? Ni kita semua dah jadi debu apa semua. Awak nak kata kita akan bangkit semula? Jadi di sini ditegaskan. Allah SWT tegaskan, Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang hidupkan orang mati. Satu. Kemudian poin kedua dekat sini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka persembahkan. Qaddamu, uh, kita kata letak di depan ataupun kemukakan. Jadi kemukakan ni maksudnya apa yang mereka lakukanlah, apa yang mereka bawa. Maknanya bila dibangkitkan semula ni kalau katalah dibangkitkan semula ni, dia bawa apa, nak kemukakan apa untuk dijadikan pertimbangan dalam penghakiman. Kami tulis apa yang mereka kemukakan, iaitu apa yang mereka lakukan lah. Apa yang mereka lakukan ni masa hidup di dunia lah. Kemudian wa atharahum, dan kesan-kesan mereka ataupun hasil-hasil tindakan mereka atau bekas-bekas tindakan mereka. Jadi kalau kita ingat ayat-ayat yang sebelum ni ada cerita pasal orang yang Allah SWT tutup hati kerana mereka tu tak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran tanpa mahu menggunakan akal fikiran mereka untuk mengambil iktibar. Jadi mereka ni golongan yang ingkar. Tapi Allah juga nyatakan bahawa ada yang Nabi sampaikan dan mereka menuruti, memahami, mengambil manfaat. Jadi dekat sini dia ada satu ayat yang umum nak ceritakan, kalau apa yang kamu lakukan benda yang elok, apa yang kamu lakukan, kalau benda tu kepada orang yang ingkar kepada Nabi SAW, mereka lakukan benda-benda yang tak elok, kami tulis apa yang mereka buat tu. Benda tu tak terlepas daripada rekod. Dan kesan-kesan daripada itu juga. Akibat-akibat yang mereka, daripada perbuatan mereka yang buruk tu akan juga dicatatkan. Itu bagi orang yang ingkar. Begitu juga dengan orang yang mengambil manfaat dan menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah catatkan apa yang mereka, kebaikan, sokongan mereka kepada Nabi, ketaatan mereka kepada Nabi, ketaatan mereka kepada Allah SWT, usaha-usaha mereka untuk meningkatkan agama Allah SWT, dan kesan-kesan atau hasil kerja mereka yang datang daripada usaha mereka itu. Itu juga dicatatkan. Jadi bukan maknanya apa yang mereka lakukan tu dicatatkan, kemudian hasil tu dah bukan di bawah kontrol mereka. Macam contohnya kalau kita ajak orang, itulah perbuatan kita. Tapi orang yang belajar tu dia cerita kat orang lain, dia ajar kat orang lain.
Dia ajarkan orang lain tu bukan kita dengan lidah kita, lidah dia. Tapi itu kesan daripada ajaran kita tak? Itu kesan daripada ajaran kita. Itu pun dicatatkan. Jadi sebab itu di dalam satu hadis ada disebut dalam satu hadis yang sahih, bunyinya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ada satu lagi riwayat disebut macam ni. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Apa maksudnya? Sesiapa yang me, mem- menghasilkan ataupun mereka satu praktis yang baik di dalam Islam. Apa maksud satu praktis yang baik? Contohnya, kita kata apa yang mudahnya kita kata cakap macam ni lah. Kalau kita buka sekolah ataupun buka tempat pengajian Al-Quran. Dengan contohnya mungkin kita ada kaedah tertentu yang nak memudahkan orang nak baca Quran. Jadi kita dah cipta satu cara yang menyebabkan orang mudah nak baca Al-Quran. Okey. Kemudian metod kita tu ataupun metodologi kita tu terus digunakan oleh orang lain. Masa kita hidup. Ni baru cerita pasal masa hidup. Kata masa hidup. Okey, masa kita hidup, kita ajarkan orang untuk ajar baca Quran berdasarkan kaedah tertentu. Kita yang Allah SWT bagi taufik, kita yang nampak cara tu, kita hasilkan cara tu, orang senang nak faham. Macam mana orang senang nak guna untuk nak baca Quran ataupun nak fahami Quran. Lepas tu, anak murid kita sebar luaskan. Anak murid kita dapat pahala, kita dapat pahala. Pahala anak murid kita tak ada kurang pun. Bila kita kata, kalau katalah pahala untuk anak murid kita tu 1,000, bukan ambil 100 daripada dia bagi kat kita. Tak ada. Dia 1,000, Allah nak bagi kat kita 1,000, 1,000 juga. Tak ada kurang. Padahalnya kita dah tak mengajar. Anak murid yang mengajar. Itu ketika masih hidup. Kalau kita dah mati macam mana? Ada hadis yang kata benda ni tak terputus. Apabila mati seseorang manusia, Nabi kata terputus amalannya kecuali 3. Jadi salah satu daripada 3 itu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaati. Jadi siapa yang membuka satu jalan kebaikan dalam Islam dengan cara tertentu, dan benda tu dijadikan praktis, dijadikan amalan oleh orang-orang yang lain selepasnya, jalankan kebaikan tu, macam mana? Berterusan mendapat pahala. Kesan daripada tindakan atau usaha tu akan dimanfaati juga oleh orang yang menghasilkannya kali pertama. Tapi sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'ah. Yang ni Nabi cerita pasal dalam hadis Nabi ni, Nabi cerita fil Islam juga. Jadi maknanya kalau katalah yang ayat dalam surah Yasin ni cerita pasal orang yang kafir. Orang yang kafir ni, kesan daripada tindakan mereka, benda tu Allah tak lepaskan. Dia akan dicatatkan. Contohnya kalau katalah kita kata
dia melakukan uh, kekerasan kepada sahabat-sahabat Nabi. Melakukan kekerasan tu, satu, kesan tindakan mereka pun akan dicatatkan juga. Tak lepas. Itu bagi orang yang musyrik. Tapi dalam hadis ni, Nabi cerita, sebenarnya untuk orang Islam sendiri, kalau orang tu dia Islam, tapi dia reka satu benda yang maksiat. Dan maksiat tu tak habis dengan dia. Sebaliknya, dia buka peluang untuk dengan dia buat sesuatu yang dengan sebab itu terbuka peluang untuk orang lain pula melakukan maksiat. Maka, nombor satu dia buat maksiat tu dia dah kena. Orang lain buat maksiat dengan sebab apa benda yang dia reka tu, pun apa ni dosa-dosa tu mengalir kat dia tak kurang. Jadi contohnya macam mana? Ada tak orang Islam yang buka kelab malam? Orang Islam, tapi buka kelab malam. Ha. Lepas tu di kelab malam tu dijual pula arak contohnya. Okey. Bila sebab dia buka kelab malam tu ada orang yang melakukan maksiat iaitu kita kata berdansa lah, minum arak lah, bercampur lelaki perempuan, pakai pun dalam bahasa Inggeris kata skimpy. Ha. Pakai macam tak pakai. Bukan dia set up, masa dia set up kelab tu, kelab malam tu, set up masa tu saja berdosa. Tiap-tiap hari apabila ada pelanggan tu, semua dosa tu, hak duk tunggang tu pun dah berdosa. Dosa-dosa tu mengalir kepada orang yang buat kelab malam. Masa dia hidup lagi. Lepas tu masa dia mati macam mana? Masa dia mati pun tak habis lagi dosa duk duk masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Sebab apa? Asar, kesan-kesan daripada apa yang dia lakukan. Jadi ini ayat ni kali pertama ditujukan kepada masyarakat yang ada pada zaman Nabi lah. Tapi untuk kita, kita kena ambil ingat lah. Kita kena pertingkatkan benda yang boleh menyebabkan kesan tu berterusan. Itu satu bahagian. Jaga betul-betul benda-benda yang menyebabkan, yang boleh menyebabkan ada dosa kering duk bertambah. Terutamanya kalau kita dah sampai kita dah mati. Saya bagi contoh yang kata kelab malam tu, dia dramatik lah. Dia ekstrim lah sikit. Tapi zaman sekarang ni, sangat mudah untuk nak berlaku kalau contohnya macam kita, social media. Social media, kita ada orang fitnah kepada orang lain, kita bubuh kat kita punya post juga. Kita tak ada selidik, tak ada apa, kita tolong pergi tambah. Bila kita tolong pergi masuk dalam kita punya social media, satu hari kita mati. Social media tu orang duk tengok lagi fitnah yang kita sambung daripada orang lain tu. Kalau kita reka fitnah tu satu hal juga. Ini tak pasal-pasal yang orang lain yang reka fitnah, kita tolong penyampai, pesambung. Lepas tu kita mati pun, orang duk tengok lagi kita punya social media ni. Macam mana? Ha. Jadi maknanya kalau kita nak jadi apa ni influencer, lagilah kena hati-hati. Sebab apa? Bila influencer, satu video kadang-kadang 1 juta. Orang tengok. Kita mati, yang 1 juta tu rupanya fitnah. Macam mana cerita? Kesan-kesan ni ditulis. Jangan jangan buat main kan ni. Ha. Okey, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala perkara, setiap sesuatu kami rekodkannya, kami letakkannya di dalam buku induk yang jelas. Okey, jadi sekarang imam ni satu maknanya orang yang lead semayang lah, yang mengetuai semayang, itu imam. Ataupun kita kata pemimpin, kita kata boleh kata pemimpin, boleh kata imam juga. Tapi dekat sini bukan makna pemimpin ataupun
imam solat tu. Imam dekat sini adalah buku induk. Jadi buku induk ni, apa dia? Buku induk ni adalah lauh mahfuz. Mahfuz tu sifat kepada lauh. Lauh ni kita kata macam, kalau kita nak gambarkan dia macam mana? Tak boleh nak gambarkan lah benda di alam ghaib. Tapi kalau di dalam dunia nyata ni, bila dalam bahasa Arab apabila digunakan perkataan lauh ni, dia adalah apa? Macam papan kenyataan lah. Jadi kalau katalah ada satu bahagian yang digunakan untuk nak tulis apa-apa. Ha, itu adalah lauh. Tapi lauh yang Allah SWT cipta di alam yang kita tak nampak ni, macam mana? Allahu alam, kita tak tahulah macam mana. Tapi poinnya adalah tempat untuk nak tulis benda tu. Dan tempat itu terjaga jadi disebut lauh mahfuz. Semua tercatat. Jadi dekat sini apa nak cerita? Kalau daripada ayat Quran yang lain dinyatakan bahawa benda-benda yang dilakukan oleh manusia ni dicatatkan oleh malaikat. Jadi malaikat dia tulis dalam buku catatan kita. Tapi dia ada satu yang kita boleh kata master document, master record. Kalau kita nak cakap bagi senang faham lah. Jadi yang itu dia kata kitab induk. Maknanya dekat lauh mahfuz tu segala-galanya ada tercatat. Jadi maknanya yang ditulis oleh malaikat tu satu hal. Tapi dekat lauh mahfuz benda tu juga ada. Nak lari ke mana? Tak boleh lari. Kemudian Allah SWT menyatakan memerintahkan Nabi SAW untuk bagi peringatan, untuk sampaikan kepada mereka ni. Jadi maknanya sampaikan kepada golongan di dalam masyarakat dia tu yang masih boleh menerima, untuk nak dengar, yang masih boleh mendengar apa yang Nabi nak sampaikan. Sebab apa? Nabi pun dia tak ada ilmu ghaib kecuali apabila Allah SWT yang bagi tahu. Contohnya, yang duk menentang dia tu, di kalangan yang menentang dia tu, bila cerita 3 kali, Nabi tahu tak kalau cerita 4 kali dia akan terima? Nabi tak tahu. Kecuali kalau Allah bagi tahu kat dia, si Fulan bin Fulan ni, kalau kau cerita kali keempat, dia akan terima. Kalau Allah bagi tahu, baru Nabi tahu. Tapi kalau Allah tak bagi tahu, Nabi tak tahu. Jadi ada di kalangan masyarakat Mekah ni yang Nabi cerita sekali dia tak terima, kali kedua tak terima, kali ketiga tak terima, kali kelima dia terima. Jadi begitulah juga yang Allah SWT kata ada di kalangan orang-orang Quraisy ni yang Allah telah tutup hati. Siapa yang Allah tutup hati tu? Nabi pun tak tahu, kecuali kalau Allah bagi tahu. Macam yang Abu Lahab. Abu Lahab Nabi Allah bagi tahu sebab ada surah yang jelas. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Habis cerita. Abu Lahab confirm tak akan terbuka hati dia untuk menerima hidayat Allah SWT. Ada ayat Quran cerita pasal tu. Ha. Kalau dia nak mengucap pun tak boleh. Okey. Jadi maknanya Allah perintahkan kepada Nabi untuk bagi satu contoh. Itu satu. Kalau ada orang yang masih ada ruang untuk dia nak terima. Tapi kalau orang yang tak terima tadi, ini juga ada satu perumpamaan supaya mereka tahu akibat yang mereka akan hadapi nanti. Jadi dinyatakan kat sini, wadrib lahum mathalan, berikan kepada mereka satu perumpamaan. Perumpamaan mengenai apa? Ashabal qaryah, iaitu kisah penduduk Al-Qaryah. Al-Qaryah ni zaman sekarang ni kalau belajar bahasa Arab, bila kata Al-Qaryah dia kata apa? Kampung. Itu penggunaan zaman sekarang. Al-Qaryah
asal-asalnya maknanya dalam bahasa Arab adalah kawasan penempatan. Jadi sebab tu kita kata Ashabul Qaryah ni maksudnya penempatan. Kadang-kadang penempatan tu maksudnya penempatan yang besar macam bandar. Jadi Nabi diperintahkan untuk bagi perumpamaan, bagi satu kisah untuk dijadikan kepada orang yang nak ambil iktibar, dia ambil iktibar. Tapi kepada orang yang engkar ni, supaya dia jadi satu amaran dan ugutan kepada mereka. Benda yang sama akan berlaku pada kamu. Ha. Jadi, Ashabul Qaryah ni, apabila datang kepada mereka ketika utusan-utusan, maksudnya utusan-utusan yang membawa agama yang benar ni, datang ke penempatan itu. Izja ahal mursalun. Al-mursalun ni, utusan-utusan ni, mereka, ini bukannya rasul-rasul ya. Ini adalah utusan-utusan yang rasul pada zaman tu hantar. Jadi maknanya untuk nak dakwah ke kawasan tu, ada seorang rasul pada zaman tu hantar ke, ke penempatan tersebut untuk sampaikan ajaran tu. Jadi bila datangnya utusan-utusan ni, mula-mulanya datang berapa? Iz arsalna ilaihi musnain. Iaitu ketika kami utuskan kepada mereka dua orang. Dua orang. Maksudnya apa? Dua orang terlebih dahulu. Tak sebut dalam Quran, tak sebutlah terlebih dulu. Itu yang kita faham lah. Hantar kepada mereka dua orang terlebih dahulu. Apa yang berlaku? Penduduk-penduduk di penempatan itu telah buat apa? Kazzabuhuma. Mereka dustakan kedua-dua utusan tersebut. Jadi, bila mereka dustakan, apa yang Allah SWT tutup terus? Tutup terus hati mereka? Azabkan terus? Tak. Allah bagi peluang. Allah wahyukan kepada Rasul yang pada zaman tu, bagi tahu kepada mereka, bagi tahu kepada Rasul tu, hantar seorang lagi. Jadi yang itu dinyatakan sini. Lalu kami kuatkan mereka berdua, kami kemaskan mereka berdua ni, bithalis, dengan utusan yang ketiga. Apa jadi? Apa yang mereka sampaikan masa tu? Utusan-utusan mereka ni berkata apa? Faqalu inna ilaikum mursalun. Kami diutuskan. Inna ilaikum mursalun. Kami diutuskan kepada kamu. Kami diutuskan kepada kamu. Okey, kepada kamu ada buat apa? Yang ini bahagian ni tak sebut tapi fahamlah. Tak sebut dalam Quran tapi faham. Iaitu untuk menyampaikan agama yang benar. Okey. Itu yang apa ni utusan-utusan ni bila dia cakap panjang lah. Dia tak ada lah cakap tiga perkataan tu. Tapi Quran ringkaskan. Poinnya mereka bagi tahu kami diutuskan untuk menyampaikan agama yang benar. Habis? Lepas tu apa uh, orang-orang penempatan tu jawab? Qalu. Orang-orang yang dekat penempatan tu cakap, ma antum illa basyarum mithluna. Kamu semua ni manusia macam kami je. Kamu semua hanyalah manusia seperti kami juga. Ha. Hampa ni orang macam kami je pun. Ha. Jadi maknanya dia nak komplain kata, kalau sama-sama macam orang macam ni, takkanlah kamu nak bawa kita kata ada wahyu ajaran daripada Allah SWT apa semua ni. Jawapan dia tak usah nak mengarut lah. Sebab tu dia kata lagi sebab tu. Wa ma anzala ar-Rahman min syai'. Kamu kata kamu bawa ajaran yang dibawa oleh bawa ajaran yang diturunkan oleh Ar-Rahman iaitu Allah SWT. Kami tak percaya. Kami fikir Ar-Rahman sebenarnya tidak turunkan apa-apa pun. Maknanya faham apa? Kamu ni kelentong je. Kamu kelentong je ni. In antum illa takdzibun. Kamu ni tidak lain tidak bukan hanya berbohong semata-mata. Tak payah nak cakap dengan kami. Tak percaya. Terus ada mengarut lah. Seolah gitulah. Apa yang mereka katakan kepada Rasul-Rasul. Kepada
Bukan rasul-rasul lah, utusan-utusan yang dihantar oleh rasul pada zaman tu. Habis macam mana dia orang ni jawab? Ha. Mereka jawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Mereka menjawab dengan baik dekat sini, kita kena faham. Dia tak ada, bila dia berdepan dengan provokasi yang macam ni, dia tak, utusan ni dia tak jawab, dia kata, oh kamu angkuh aku akan minta Rasul doa supaya kamu diazab dan diturunkan hukuman serta-merta. Tak jawab. Quran tunjukkan macam mana yang jawab. Mereka jawab, kamu kata kami berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Ar-Rahman. Sekarang kami nak bagi tahu, Rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami tahu bahawa memang sebenarnya kami adalah utusan kepada kamu. Jadi nak bagi isyarat kata apa? Kamu nak kata boleh kata. Tapi kami dengan Tuhan, kami tahu bahawa kami tak bohong. Jadi disampaikan mana? Rabbuna ya'lam. Tuhan kami tahu. Kami memang betul-betul menyampaikan ajaran yang turun daripada Dia. Lepas tu pula, apa yang kami buat? Kami kena paksa kamu supaya terima juga ke? Tak. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kewajipan kami tidak lain tidak bukan hanyalah memberi penyampaian yang jelas. Kami hanya boleh berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin untuk nak fahamkan kepada kamu hujah-hujah yang nak kata bahawa benda ni benar. Tapi takat itu sajalah yang kami buat. Kami tak ada kuasa. Itu sahaja yang kami perlu jalankan sebagai kewajipan kami. Nak bagi hidayah atau tidak, itu adalah hak Ar-Rahman, hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey, jadi sekarang ni kita pun dah sampai pukul 9. Ah, pada setakat ini kita berhenti pada pagi ini. InsyaAllah kita tengok apa pula yang berlaku, respon orang-orang yang pendapatan tu selepas mereka mendengar jawapan utusan-utusan ni kepada mereka. Jadi untuk pagi ini, wallahu alam wa bihi taufiq, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqna bi'ibadihi as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Bari, Dr. Fauziah pada pagi ini. Kepada semua staf, jangan lupa isi ayat 10 yang telah dikongsikan di ruang chat. Boleh cek. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, pada hari yang sama dan waktu yang sama, 8.30 hingga pukul 9. Jadi sekian daripada kami, daripada IM Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.